Testing 1 2, testing 1 2. Alhamdulillah, kembali pulih suara saya. Alhamdulillah, setelah 2 minggu kita direhatkan. Sekarang ini teruskan bersama saya di dalam kayu sambil bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi kita bertemu di dalam kayu sambil bercerita. Seperti biasa, tajaan kita Muhammad Emir Rahim. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang beri sokongan kepada kami, dan kita dengarkan pesanan-pesanan daripada Muhammad Emir Rahim. Hello guys, the past few weeks I have been meeting a lot of senior citizens. They went for talk, they got to know about LPA, lasting power of attorney. So do you really need an LPA? I am not a certified lawyer. An LPA lets you appoint somebody that you trust to decide for you if one day you are not able to do it. For example, if you get into an accident and end up in a coma, or even if you are diagnosed with dementia or a serious illness. So without an LPA, even your closest family members might not be able to access your bank accounts. If you have a financial plan or investment, they may not be able to access it. And that will be quite a tough and stressful situation for your loved ones. I don't do paperwork for LPA. That's for all the legal experts out there. But what I can do is to guide you on how an LPA fits into your overall financial planning. At the end of the day, it's about making sure that your loved ones are taken care of no matter what happens to you. Continue to follow, like and share Hassan Fortis on TikTok and IG. See you again. Bye-bye. Okey, sebelum kita mula berkayu, kita kena rehat dahulu, kena rest kejap lah. Yang terbaik lah daripada Muhammad Emir Rahim. Macam mana nak dapatkan dia? Dekat bawah ni ada contact number, terus langsung message temu. Kalau jumpa tak kena bayar apa-apa guys. Jumpa tak kena bayar apa-apa, korang dengar, korang tanya, korang bincang, lepas tu korang boleh fikir dahulu untuk teruskan nak atau tak nak. Itu je. Tapi yang penting untuk diri kita ataupun untuk anak-anak lah. Kita teruskan dengan kisah kita yang pertama. Kirakan 2 minggu dah stop. Kisah kita yang pertama lah di episod kali ini, kayu sambil bercerita. Assalamualaikum, kayu sambil bercerita. Aku nak kongsi kisah yang terjadi ke atas diri aku. Aku dah 6 tahun berumah tangga, belum lagi ada cahaya mata. Tapi keluarga aku dengan keluarga suami desak aku dan suami untuk buat apa-apa sahaja untuk dapatkan anak, iaitu cucu dia lah. Jumpa bomoh, mandi bunga, jumpa pakar, tapi tetap belum ada rezeki anak. Sampailah keluarga aku dengan keluarga suami dah merancang untuk suami kahwin lagi satu. Aku dah tak boleh dan tak tahu nak buat apa, nak cakap apa, dan tak boleh berfikir kenapa kena buat macam tu. Sebab kedua keluarga dah setuju, tak tanya aku pun setuju ke tidak. Aku dengan suami tak boleh kata apa-apa, hanya ikutkan kehendak kedua keluarga. Aku sampai dah bersuara tegakkan rumah tangga aku. Mak ayah aku sendiri kata selagi aku tak kasih cucu, dia akan teruskan untuk suami aku kahwin lagi satu. Dah plan dengan keluarga lelaki. Dua-dua setuju suami aku nikah dengan adik aku sendiri. Semua dah gila cucu, sampai sanggup buat macam ni dekat aku. Suami hanya diam, tak kata apa-apa, ikutkan apa keluarga inginkan. Masa tu aku terus keluar rumah cari ketenangan, nak tahu apa yang terjadi. Bila aku keluar rumah, tak ada sesiapa cari aku hingga ke hari ini. Suami dan adik aku terus nikah. Kisah ni dah lama berlaku ke atas diri aku.
Suami pun dah bernikah dengan adik aku. Tapi masih tak ada anak lagi. Aku tengok layanan kedua keluarga elok aja. Masa aku macam-macam kena. Sekian, terima kasih kerana membaca kisah silam aku. Alhamdulillah dapat meluahkan isi hati lama yang remuk. Terima kasih. Kayu sambil bercerita. Itulah yang dapat saya bacakan sambil kayuh basikal, kiriman daripada seseorang. Macam itulah kisah yang saya bacakan tadi. Patutlah ya ibu, pihak perempuan dan lelaki dah bincang, dah bersetuju untuk suami dia kahwin lagi satu. Patut ibu ayah dia setuju, sebab tu dikahwinkan dengan adik-beradik dia sendiri. Tapi dalam hukum agama boleh ke? So, apakah komen korang? Boleh letak ruang komen. Macam saya cakap, setiap kisah yang saya bacakan, sampaikan, kiriman seseorang tu, kita tak boleh tahu sama ada kisah tu betul ataupun rekaan semata-mata. Kan? So, jadi apa pun fikir yang baik-baik, komen yang baik-baik, pandangan korang sendiri, pendapat korang sendiri. Tak ada siapa yang menghalang untuk korang berikan satu pendapat dekat ruang komen. Apa-apa pun bersangka baik. Macam sponsor kita Baju Sangka Baik, jangan lupa dapatkan sangka baik di media sosial. Support local guys. Okay, kita jumpa di lain episod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.